Jangan minta yang bukan hak kita. Yang bukan hak kamu yang minta. Tahu apa dia? Luar daripada kemampuan dia. Tak. Jangan minta talak. Jangan minta talak. Oh. Jangan minta. Itu bukan hak kamu, hak dia. Kalau kalau dia tak nak kamu, dia lepas aja. Oh, yelah ya. Selagi dia tak ucap, jangan minta. Kalau apa ni, yang kedua, jangan aibkan dia. Jangan cerita apa pun aib dia pada orang lain. Yang terima seadanya siapa dia. Kalau dia, biasanya orang lelaki ni pengen solat, tegur dia, nasihat dia, tapi yang memaksa dia. Satu tugas isteri hanya memberitahu, bukan memaksa. Dia tak nak, tanggungjawab dia. Faham? Yang nafkah tu tak kemampuan dia tu, pandai-pandai lah kau urus. Tapi jangan minta yang bukan hak kau. Jangan apa ni, aibkan dia. Jangan malukan keluarga dia. Apa dia buat kat kita, itu antara kita dengan dia. Apa yang keluarga dia buat kat kita, tu hak keluarga dia dengan kita. Tapi untuk kita, jangan sekali-kali aibkan dia. Faham? InsyaAllah. Kamu kata dah macam tu, tak adil lah. Tak, bukan masalah dia tak adil. Yang atas lebih tahu. Kenapa saya boleh sampai macam ni? Sebab kami saling menerima. Kami saling memahami. Urusan keluarga, urusan dalam bilik, biar dalam bilik. Jangan bawa keluar. Jangan bawa keluar. Urusan dalam rumah, biar dalam rumah. Jangan bawa keluar rumah. Urusan luar rumah, jangan pakai rumah, jangan bawa keluar pakai rumah. Masalah di luar, jangan bawa masuk dalam rumah. Jangan pakai rumah. Masalah dalam pakai rumah, jangan bawa masuk dalam rumah. Masalah dalam rumah, jangan masuk dalam bilik. Jadi bincanglah elok-elok. Faham? Jadi saya doakan berkekalan hingga ke syurga. Amin. Dan minta maaf tak dapat hati. Terima kasih cikgu. Saya banyak tengok cikgu dekat student-student yang sekarang ni post cikgu punya kata-kata tu. Saya rindulah kata-kata cikgu yang saya datang dari sini. Aduh, kata-kata apa yang kau nak rindu tu lah kata-kata aku masa kau belajar pun. Yelah, tapi saya rasa rindulah guru-guru saya. Ya, insya-Allah kamu akan jadi guru yang hebat. Jangan susah hati. Bila kita ingin melihat orang hebat, insya-Allah kita juga akan hebat.